Assalamualaikum anak-anak comel cikgu. Semalam kita dah buat pelbagai kaedah menambah 2 digit. Hari ni kita habiskan menambah 3 digit ni yang terakhir lah sebelum minggu depan kita masuk tajuk menolak. Jadi hari ni satu muka surat saja. Jadi buat lawa-lawa, tak payah nak laju nak kerja apa. Siapkan, maknanya semalam 2 helai tu dah siap. Hari ni buat yang ini. Okey, muka surat 41 ni apa yang disuruh buat? Contohnya A. Awak tengok anak panah A. Dia suruh tambah nombor yang macam ni. Maknanya ni tambah ni tambah ni. Letak dekat sini. Kalau awak tak boleh tambah sekaligus, awak tambahlah satu. Contohnya B. Mana B? Sini B. B dia ke bawah macam ni. Maknanya ambil 9, 41, 411, 167. Tambah sekaligus. Kalau yang tak boleh, awak tambahlah macam ni sikit-sikit. Tambah. Dah dapat jawapan, naik atas, tambah dengan 167. Macam tu. Jadi terpulang. Cikgu dah ajar dah. Tak ada awak guna cara macam ni, tambah semua sekali serentak ataupun tambah satu. Dapat jawapan, tambah lain. Terpulang. Mana yang awak rasa awak boleh buat dan dapat menambah dengan betul. Bila mengumpul semula, pastikan bila kita tambah, contohnya 9 tambah 6, 15. Belum selesai lagi, ada 7. 15 tambah 7, 22. 2 di bawah, 2 naik atas. Kenapa pula pentingnya ada letak atas? Sebab kita nak menambah. Jangan lupa 2 ni tambah dengan 5, 7, 4. Macam tu. Pentingnya kena ikut. Kalau tak ikut, nanti pasti jawapan awak salah. Macam sebelum-sebelum ni. Jangan kita mengira, jangan nak copek, jangan nak 3 orang. Kita ni mempunyai pelbagai kepandaian. Ada yang pandai cepat, ada yang pandai lambat. Sebab tu kita kena ikut diri kita. Jangan tengok orang. Jangan sikit-sikit nak tengok sebelah depan. Jangan sikit-sikit nak tengok sebelah usuk. Buat sendiri. Kalau tak tahu, kena bertanya. Kalau tidak, cikgu pun tak tahu awak tu boleh ke tak boleh. Mariam tu bawa tak buku tu? Lepas ni kalau tak bawa lagi, nasiblah Mariam. Tunggu dan lihat. Okey, jadi bawa buku, ikutlah jadual. Okey. Jadi itu untuk aktiviti nombor 1. Aktiviti nombor 2 pun sama je. Nombor 2 pun sama je. Awak kira dekat kotak ni. Dia suruh jumlahkan. Kita baru belajar jumlahkan tu mesti operasi tambah. Awak tambahkan ketiga nombor ni. Lepas tu bulatkan mana satu jawapan dia. Macam ni pun, ni tambah ni tambah ni. Berapa jawapan dia? Tak perlu tulis kat sini. Awak kira kat sini. Lepas tu bulatkan A ke, B ke, C. Satu jawapan saja. Ini pun sama. Sebab ini kita belajar menambah 3 nilai nombor. Terpulang awak nak tambah macam ni ke. Dapat jawapan naik atas. Ataupun awak tambah sekaligus. Macam tu. Tetapi tolong. Susun nombor tu lawa-lawa sikit. Jawapan tu biar duduk kat bawah tu betul-betul. Jangan jawapan contohnya macam ni. Tak nak. Jawapan tu mesti macam ni. Tapi betul ke cikgu kira? Tak ada, cikgu tak kira. Ni contoh. Rumah Sah duduk dekat rumah Sah. Rumah Puluh duduk dekat rumah Puluh. Kau jangan nak tergobang-tergobang. Sini nampak ni. Sebaris je. Jangan macam ni. Tak nak cikgu draw. Buat betul. Ini contoh. Cikgu tak kata tu jawapan. Awak kena kira sendiri. Okey, ini saja untuk hari ini. Satu soalan saja, satu muka surat saja. Siapkan sebab cikgu nak awak hantar. Nanti dah siap, tolong letak atas meja.
Boleh Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jangan menyusahkan cikgu yang mereliefkan awak. Jangan berlari-lari Adam, Fauzan dan yang lain-lain yang suka berlari berjalan tu. Okey, kita jumpa insya-Allah minggu depan. Nanti kita masuk pula tajuk baru iaitu menolak. Itu saja.